Iaitulah orang-orang yang telah dikeluarkan daripada kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, melainkan hanya kerana mereka itu menyatakan Tuhan kami ialah Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Had, "Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah." Maksudnya, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana mereka itu telah dizalimi, dan sesungguhnya Allah itu amat berkuasa untuk menolong mereka. Iaitulah orang-orang yang telah dikeluarkan daripada kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, melainkan hanya kerana mereka itu menyatakan Tuhan kami ialah Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama perdamaian. Islam tidak pernah mengajar umatnya menyerang, menzalimi dan menindas orang lain sekalipun berbeza agama. Bahkan Islam mengajar dengan kebaikan untuk dilakukan kepada sesama penganut Islam dan kepada orang lain. Hanya yang Allah larang ialah kita bersekongkol dengan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin kerana agama kita. Allah menyatakan dalam surah Al-Mumtahanah, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum faulaika humuz zalimun."
Allah tidak melarang kamu melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, untuk kamu berbuat baik kepada mereka dan memberikan bantuan keuangan pada mereka. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang melakukan keadilan. Hanya yang dilarang oleh Allah, kamu bersekongkol, kamu menjadikan teman rapat orang-orang yang telah memerangi kamu kerana agama kamu, mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, dan menzahirkan pemusuhan untuk mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesiapa yang menjadikan mereka itu sebagai teman rapatnya, sesungguh dia adalah orang yang zalim. Kerana ada orang yang memusuhi agama dan melancarkan pemusuhan kerana agama, maka Islam mensyariatkan apa yang dinyatakan ataupun apa yang dinamakan dengan jihad. Walaupun jihad itu mempunyai makna yang luas, segala usaha li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menjadikan kalimah Allah yang maha tinggi, ia adalah jihad. Tapi jihad yang paling mencabar ialah jihad qitali, jihad di medan perang, yakni bertempur dengan musuh secara bersenjata bagi membela agama dan bagi membela umat yang ditindas. Dan jihad ini disyariatkan sehingga kiamat. Tidak ada siapa yang dapat memadamkan syariat jihad ini. Allah menyatakan dalam kitabnya Al-Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Surah Al-Baqarah. Telah difardukan kepada kamu berperang, sekalipun ia sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi ada perkara yang kamu benci, ia baik untuk kamu. Perang jihad adalah satu syariat yang terkandung dalam agama ini, bukan kerana memusuhi orang lain, tetapi bagi mempertahankan diri dan membela agama dari ditindas dan dibuli. Walaupun Barat dengan segala macam agendanya cuba menggambarkan jihad adalah keganasan, cuba menggambarkan jihad tidak ada, yang ada hanyalah kita bercakap benar, tetapi syariat jihad kekal di dalam agama sehinggalah hari kiamat. Bahkan Nabi SAW menyatakan, man lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesiapa yang tidak berperang dan tidak pernah berniat untuk berperang, tidak pernah berbicara pada dirinya untuk berperang, maksudnya dia tidak pernah terbayang kalau berlaku keadaan yang memerlukan, dia akan berperang untuk mempertahankan Islam, niat itu pun tidak ada dalam dirinya, mata ala syu'batin min nifaq, maka dia mati di atas satu cabang daripada kemunafikan. Ketika umat Islam bangkit untuk mempertahankan diri mereka, Barat akan menggambarkan inilah keganasan. Dan apabila orang lain membunuh umat Islam, mereka akan menyatakan itu sebagai mempertahankan diri. Media-media Barat memainkan dan menghina dan memperolokkan istilah jihad ini, bagi menjadikan umat Islam sentiasa merasa bersalah, sekalipun untuk mempertahankan diri mereka. Zionis Israel menawan Palestin, mengambil tanah rakyat Palestin, bumi Palestin yang asalnya merupakan bumi yang didiami oleh umat Islam. Dengan rasa baik hati
Umat Islam dahulu telah membenarkan orang-orang Yahudi yang telah terbuang hasil daripada peperangan-peperangan datang ke Palestin untuk menumpang dengan penuh kehinaan. Ketika dunia lain tidak mahu pada mereka, British dan bangsa-bangsa bersatu telah mencadangkan penempatan mereka di Palestin. Orang Islam Palestin menerimanya dengan harapan mereka mengenang budi. Ternyata Yahudi Zionis bukan orang yang mengenang budi. Ketika Mufti Aminul Husaini mengingatkan rakyat Palestin jangan menjual tanah pada Yahudi, karena satu hari nanti Yahudi akan mengambil dan menawan Palestin. Ternyata pada awalnya membeli tanah untuk pembangunan, untuk penempatan, untuk kedai, untuk perniagaan. Lama-lama mereka menguasai bumi Palestin, menawannya. Itu pun satu peringatan kepada umat Islam, termasuk di dalam negara kita ini, bahawasanya jika kita membiarkan orang lain menguasai ekonomi kita, pada hari pertama mereka berniaga, lama kelamaan mereka akan merampas bumi ini. Dalam keadaan mereka tidak mempunyai kuasa pun, kita lihat bagaimana di dalam media massa, di dalam media sosial, mereka menghina orang Islam, mengutuk agama Islam, padahal mereka menumpang di dalam tanah orang Islam. Inilah yang berlaku kepada Palestin. Hasil dari kejadian ini, sejak begitu lama, 80 tahun lamanya orang Islam Palestin diburu, dibunuh, dibom. Setiap kali mereka bertindak mempertahankan diri, mereka dituduh sebagai pengganas. Tanpa malu-malu, bangsa-bangsa bersatu hanya mendiamkan diri. Amerika dan Barat menyokong, merampas Yahudi daripada berbagai negara, pulang ataupun datang ke Israel, mengambil rumah-rumah yang mana rakyat Palestin masih hidup di dalamnya. Dihalau keluar tuan rumah, dimasukkan orang-orang Yahudi, dibuat penempatan mereka di pagar Gaza. Tak dibenarkan, dijadikan Gaza merupakan penjara yang paling besar atas dunia ini, di mana 365 batu persegi, kilometer persegi dipagar sekelilingnya, dibom hari demi hari, ditembak bunuh kanak-kanak, wanita, orang-orang tua, tanpa ada sebarang peraturan dan undang-undang. Sekolah dibom, masjid juga dicemari. Setiap nyawa Palestin yang terkorban saban minggu dan saban bulan, tidak akan ada dunia yang membantah. Jika ada satu ataupun dua orang Yahudi yang dibunuh sebagai tindak balas oleh pihak Palestin, dijadikan isu yang dibahaskan, dijadikan isu yang dibangkitkan oleh Amerika tentang keganasan para pejuang Palestin. Baru-baru ini, seperti mana yang kita tahu, 5,000 sehingga 7,000 roket telah dilancarkan oleh pejuang Palestin ke daerah yang didiami ataupun diduduki oleh Yahudi Zionis. Negara haram Israel, kerana itu bukan negara mereka. Barulah seluruh dunia bangkit. Barat menyatakan keganasan kerana Yahudi mati. Bahkan ada orang Islam yang mengaku Islam bertanya, patutkah kita menyerang Yahudi? Bertahun-tahun mereka tak bertanya apa nasib saudara kaum muslimin mereka. Mereka hanya bertanya bila satu dua Yahudi mula mati. Cumanya serangan ini bertambah besar. Bayangkan Gaza yang tidak sampai separuh negeri Perlis besarnya. Mengejutkan kuasa tentera yang begitu besar, iaitu Israel.
Amerika dengan segera menghantar pasukan tentera, kapal tenteranya. Britain dengan segera menghantar menteri luarnya. Menteri-menteri barat bergabung untuk menghantar bantuan persenjataan untuk memerangi rakyat pejuang yang tidak terlatih, yang dikepung sepanjang masa, yang melancarkan serangan dengan peluru dan senjata sekadar usaha mereka sendiri untuk mewujudkannya. Tapi mereka dalam ketakutan, kecanggihan teknologi yang mereka ada, gagal untuk mempertahankan rakyat mereka yang selama ini merasai mereka itu akan terselamat dengan kehebatan dan kecanggihan yang mereka ada. Ternyata pejuang-pejuang Palestin telah dapat melakukan keajaiban yang tidak disangka oleh senjata canggih manusia. Bom dan roket yang direka sendiri dapat memusnahkan Yahudi Zionis dan umat Islam. Bayangkan negara umat Islam yang besar-besar tidak dapat membuat senjata sendiri, bergantung untuk membeli senjata daripada orang lain. Semenanjung Gaza, rakyat yang terkepung, makanan terhad, air dan api juga diputuskan daripada masa ke semasa. Setiap yang nak masuk ke dalam wilayah mereka dijaga dan disekat. Berjaya membuat senjata-senjata yang telah dapat menembusi Israel. Itulah nekat, itulah tekad jika ia benar-benar wujud dalam jiwa insan dan beriman dengannya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah menyatakan, jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa hina, dan jangan kamu berduka cita. Kamu adalah pihak yang tertinggi jika kamu benar-benar beriman. Jika mereka itu terkena, jika kamu terkena kecederaan, mereka juga terkena kecederaan. Jika kamu mendapat luka, mereka juga mendapat luka. Yang demikian itu merupakan hari-hari yang silih berganti di kalangan manusia, supaya dibuktikan kepada Allah orang-orang yang beriman, dan Allah memilih di kalangan kamu syuhada. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang dizalimi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, itu cerita rakyat Palestin dan jihad mereka. Cubalah kita bertanya, apakah yang kita lakukan sebagai umat Islam ketika melihat orang-orang Islam dibantai, dibunuh? Sebahagian kita masih lebih berduka cita dengan pasukan bola sepaknya yang kalah, lebih berduka cita dengan kehidupannya, melupai firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Melupai firman Allah Ta'ala, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimu ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. Allah kata, kenapa kamu tidak beriman, kenapa kamu tidak berperang pada jalan Allah? Sedangkan orang-orang yang ditindas di kalangan lelaki, wanita dan kanak-kanak
yang menyatakan bahawasanya, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada negeri yang penduduknya melaku zalim kepada kami. Jadikanlah untuk kami daripada sisimu penolong, dan jadikanlah untuk kami dari sisimu pelindung. Orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah, orang-orang yang kafir berperang pada jalan taghut. Hendaklah kamu perangi pewali-wali atau kepala-kepala syaitan. Sesungguhnya perancangan syaitan itu lemah. Kata Al-Jassas di dalam tafsirnya, ayat ini telah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Jika sekiranya ada umat Islam yang ditindas, umat Islam yang dibunuh, umat Islam yang diperlakukan, wajib untuk umat Islam yang lain bertindak membantu dan membebaskan mereka. Dan ini adalah kewajipan syarak yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak kepada kita. Apakah yang telah kita lakukan terhadap nasib umat Islam yang tertindas di seluruh dunia? Hendaklah banyak kita beristighfar kepada Allah, kerana kita telah cuai dan lalai dalam mempertahankan ataupun membela nasib mereka. Benar kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apabila beliau naik menjadi khalifah, di dalam khutbahnya, la yada'u qaumun al-jihad fi sabilillah illa darabahumullahu bidzul. Tidak ada kaum yang meninggalkan jihad pada jalan Allah, melainkan Allah akan mengenakan kepada mereka kehinaan. Persidangan-persidangan Arab berpuluh tahun lamanya tidak dapat mengangkat maruah orang Arab. Kekayaan, kemewahan, minyak orang Arab tidak dapat mengangkat kemuliaan mereka. Sentiasa mereka menjadi budak yang diperhamba dan diperkotak-katikkan dan ditentukan nasib mereka oleh kuasa-kuasa besar. Benar kata Umar bin Khattab pada hari beliau membebaskan Masjidil Aqsa, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma nabtaghil izzata bi ghairi ma a'azzana Allah azallana Allah. Rawahul Hakim. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah. Orang Arab benar-benar telah dihina. Umat Islam dihina. Bayangkan umat Arab 2 juta lebih dibunuh. Amerika yang jauh datang bersekongkol membunuh. Kuasa-kuasa besar lain bersekongkol membunuh. Israel membunuh. Arab yang ada di kelilingnya hanya mampu bermesyuarat dan berbincang untuk mencadangkan supaya dihentikan serangan. Sangat hina, sangat tidak bermaruah. Kadang-kala kita fikir bangsa yang bukan Arab di Malaysia, di Indonesia lebih bermaruah di dalam memberikan kenyataan mempertahankan Palestin dibandingkan Arab yang ada di sekelilingnya. Kesemua mereka takut kepada nasib pemimpin-pemimpin mereka. Padahal merekalah orang yang terdekat yang boleh membantu saudara-saudara muslimin di Palestin. Allah telah jadikan, mudah-mudahan orang-orang Palestin telah menunaikan apa yang Allah menyatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurat wal injil wal quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada orang mukminin harta dan nyawa mereka, bagi mereka itu adalah syurga. Mereka berperang pada jalan Allah, mereka membunuh dan mereka dibunuh. Itu adalah janji yang benar di dalam Taurat, Injil dan Quran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita
sebagai umat Islam senantiasa merasakan tanggungjawab kita membela saudara kita. Dan kita berikan semangat kepada saudara-saudara kita di Palestin. Seperti mana Quran katakan, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum. Perangilah mereka, Allah azab mereka itu dengan tangan kamu. Wa yukhzihim, dan Allah hina mereka. Wa yansurkum alaihim, dan Allah memenangkan kamu di atas mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dengan kemenangan itu menyebabkan rasa lega perasaan orang mukmin. Orang mukmin apabila melihat pejuang Palestin menghentam Israel, perasaan mereka gembira. Hanya yang tidak beriman sahaja yang merasa duka cita dengan kejadian yang seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun ittaqullah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam agama perdamaian dan memberikan limpah perdamaian kepada manusia. Lihatlah banyak orang bukan Islam hidup dalam negara orang Islam. Mereka tidak ditindas pun. Bahkan sebahagian mereka jauh, bahkan kebanyakan mereka jauh lebih kaya dari orang Islam. Tidak seperti nasib minoriti Muslim yang berada di sebahagian negara-negara orang bukan Islam. Mereka ditindas sentiasa. Dan hendaklah kita ketahui, sesungguhnya bagi orang yang mati syahid itu ada 6 perkara yang disebut oleh Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi. Inna lisyahidi 'indallah 6 khisal. Bagi orang yang mati syahid, kata Nabi, ada 6 kelebihan. Yughfar lahu fi awwali daf'at. Diampunkan baginya pada titisan darah yang pertama. Wa yara maq'adahu minal jannah. Dan dia melihat kedudukannya di syurga. Wa yujaru min azabil qabr. Dan dia diselamatkan, dipelihara daripada azab kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar. Dan dia diberikan keamanan daripada ketakutan pada hari bangun daripada kubur. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar al-yaquta minha khairun minad dunya wa ma fiha. Diletakkan pada kepalanya nanti ialah mahkota yang indah, mahkota yang kemuliaan, yang batu permatanya, satu batu permatanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wa yuzawwaju ithnain wa sab'ina zawjah. Dan dia akan dikawinkan dengan 72 isteri. Minal huril ain, daripada bidadari. Wa yushaffa' fi sab'ina min aqaribihi. Dan dia akan memberikan syafaat kepada 70 orang daripada keluarganya. Inilah fadilat yang besar. Walaupun kita tahu mereka menderita, mudah-mudahan di akhirat kedudukan mereka sangat baik dan indah. Mungkin kedudukan itu tidak dicapai oleh kita yang hidup dalam keadaan aman dan damai ini. Bersempena dengan itu juga, negeri Perlis ialah negeri yang awal meminta seluruh masjid-masjid untuk melakukan qunut nazilah. Dan negeri kita ini juga menyatakan pendirian yang jelas dalam isu ini. Kita juga mengadakan program bagi memberikan kesedaran tentang isu peperangan di Palestin. Hari ini, kepimpinan kerajaan negeri yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar bersama dengan kepimpinan yang lain akan mengadakan perhimpunan ringkas di hadapan, di luar masjid ini, bagi menyatakan pendirian kita bahawasanya kita menyokong
rakyat Palestin dan kita membantah apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Semoga tidak ada di kalangan kita yang tidak menyertainya. Walaupun kita tidak dapat pergi ke medan peperangan, sekurang-kurangnya kita menzahirkan sokongan dan solidariti kita sebagai saudara kepada saudara se-Islam kita yang ada di sana. Dengan kepimpinan kerajaan negeri yang akan mengetuai perhimpunan ini, diharapkan semua yang keluar daripada solat Jumaat ini, selepas daripada solat akan berhimpun untuk mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dan semua untuk merakamnya bagi menyatakan inilah negeri Perlis, bahawasanya kita bersama-sama dengan rakyat Palestin dan bersimpati dengan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.